I just had to let you know you're. Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por... Apa ni? Sini. Sini Hana pandai kena pasti warna. Kita ada warna. Yeah. Warna-warni. Warna-warni. Good. Semua ada warna kan? Ada warna putih. Putih warna white. White. Ada warna kuning. Kuning warna yellow. Pasal ada purple, ada hitam, wow, ada green. Kan? Hijau ni mana? Pink. Ni Biru. ni Apa? ungu. Jadi Aisyah boleh kenal warna apa? Warna pelangi. Aisyah boleh kenal warna apa? Pelangi. Pandai Aisyah. Refleksi kanak-kanak bagi aktiviti eksperimen pelangi susu. Yang pertama ialah kanak-kanak seronok melihat warna-warna bercampur dan bergerak di dalam susu. Yang kedua, kanak-kanak dapat belajar bahawa sabun boleh menyebabkan warna bergerak dengan lebih cepat. Okey, selain itu, kanak-kanak akan berasa teruja apabila pelangi terbentuk di atas permukaan susu. Seterusnya, kanak-kanak dapat mengenal pelbagai warna dan melihat perubahan yang berlaku.
Akhir sekali kanak-kanak ingin mencuba eksperimen ini lagi dengan warna yang lebih banyak. Refleksi kanak-kanak bagi aktiviti yang terakhir iaitu eksperimen pelangi berjalan. Kanak-kanak teruja melihat warna bergerak dari satu cawan melalui tisu ke cawan yang kedua. Dah. Eksperimen pelangi berjalan. Yang kedua, kanak-kanak dapat belajar bahawa air boleh bergerak melalui tisu dengan membawa warna bersama-sama. Kanak-kanak akan berasa seronok apabila warna-warna bercampur dan menghasilkan warna baru. Seterusnya, kanak-kanak dapat bersabar menunggu perubahan yang berlaku sepanjang eksperimen. Akhir sekali kanak-kanak seronok bekerjasama dengan ibu bapa semasa melakukan aktiviti ini. Refleksi kanak-kanak bagi eksperimen pelangi berbuih pula ialah kanak-kanak gembira melihat buih berwarna-warni keluar dari cawan. Yang kedua, kanak-kanak dapat belajar bahawa campuran bahan tertentu boleh menghasilkan dengan banyak buih. Okey, selain itu, kanak-kanak berasa kagum apabila warna-warna muncul bersama buih. Seterusnya, kanak-kanak dapat memerhati perubahan yang berlaku sepanjang eksperimen dijalankan. Akhir sekali, kanak-kanak ingin meneroka lebih banyak eksperimen yang melibatkan warna dan air. I just had to let you know you're